Assalamualaikum. Welcome to Fat MK. Okay, hari ni kita pergi ke ladang Farm Fresh. Kita nak pergi tengok binatang, bawa Faris pergi tengok haiwan. Jom. So ni dia punya entrance untuk kita beli tiket. Jom kita pergi beli tiket dulu guys. So ni dia tempat beli tiket. Harga tiket tak nampak lagi kat sini. 15 orang Kak Daddy nak rapat nak ni ke? Longgar sikit. Okey. Dah. Dah. Okey. Tip. Okey. Alright, dah ada dia punya tag tangan. So pakai untuk mami pula. No. Jom kita start pergi naik ni dulu. Naik kereta dulu jalan-jalan. Lepas tu baru kita masuk kat bahagian dalam sana. Wah, besar tu tadi. Jom kita beratur masuk naik kereta dulu. Kita naik ni. Kita naik. So kita akan berangkat. Kita naik melawat ladang Farm Fresh. So macam ni lah keadaan kereta dia. Ni yang tak ada passenger lah. So kena bawa face mask actually sebenarnya sebab kat sini berhabuk. Wah, ini cerita. Kita berada di puncak Farm Fresh. Ni ke U-turn je ke? Tadi kita kena boleh tangkap gambar kat situ. So kita boleh tangkap gambar kat Farm Fresh kat situ. Okay, dekat checkpoint ni kita akan berhenti ambil gambar dulu lah. So kita diberi peluang untuk turun daripada kereta tu. So kita ambil peluang untuk ambil gambar. Jom. Okay, teruskan pengembaraan. Laju. Oh, yang ni laju. Wow. Takut. Laju sikit. Okay, kita dah selesai naik kereta yang jalan dekat kawasan ladang. So, jom kita masuk. Jom. Kita masuk dalam pula guys. Mana Mami? Okay. Set 3 item, RM10 kita dapat Dapat makanan kambing, kambing, makanan ayam itik, makan ayam dengan itik dengan makanan kambing. Okay, jom. So kita pergi dekat Bunnies dulu. Ada rabbit? Ada rabbit ke? Rabbit sleep. Panggil rabbit. 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 Rabbit menyorok. Rabbit menyorok kat situ. Cak. Cak. Rabbit. Cak.
Ada Guinea Po. Faris. Dia tengah minum susu. Drink milk lah Faris. Dia berapa tahun? Ini 2 bulan, 1 bulan. Oh, 2 bulan. 2 bulan 1 bulan. Oh, I see. Baby. Baby lagi. Siapa nama dia? Ini Fahim? Fahim. Yuni? Yumin. Yumin. Fahim. 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 Hi Fahim. Cakap. I'm Faris. Bagi dia pegang. Bi, bagi dia pegang. Bagi dia pegang. Bi, bagi dia pegang. Wah. Wah, mana? Pegang. Bagi. Dia makan ke? Dia makan. Bagi makan. Dia tak nak. Dia kenyang susu. Dia kenyang susu. Tak nak Faris. Dia demam. Wah. Bye. Dia am ke? Macam mana? Pandai-pandai lah korang. Pandai-pandai lah. Kita tekan. Faris game apa rusa. Macam mana? Tak dapat. Dia lagi tu. Macam tu. Oh, macam tu ke? Wah. Ada snake. Mak I pula. Ni yang mana makan kambing ke? So kena tangkap. Banyak tu. Nampak tak? Oi, tak takut. Takut. Mana? Nak tak Ada takut? ular? Takut. Mana? Ada ular? Belum. Tunjukkan Mami. Tunjukkan Mami cepat. Bagi tahu Mami. Uish, ada ular. Snake. Bahaya. Ada snake. Snake tidur ke? Snake tidur. Pegang dia. No. Cuit dia. Korang pernah tengok tak cicak besar? Ni first time aku tengok ni cicak besar. Sekali dia libas air tu mandi kita. So, next, kambing. Yay. The kambing. Hi kambing. Be careful. Be. Oh. Dah, cepat lagi sekali. Pegang betul mana? Ni jaga. Nak makan dinding ni. Habis. Ini nak bawa. Wah. Tengah ibu dia kan. Ya. Kau tinggi sangat lah, kau nak level ni lah. Rumput tak nak. Yang kecil nak Itu rumput. ada papak. Nampak papak? Boleh tak? Yang kecil je nak rumput ni. So kita bagi orang kecil. So banyak jugalah binatang kat sini yang kita boleh bawa anak-anak kita. So, contohnya kat sini ada rusa, ada kambing. Ada rusa yang dia letak kat situ tau.
Ya, jom. Mana? Mana kambing? Mana rusa? Oh. Kau lama. Mana rumput? Cepat. Pergi rumput. Basahkan dulu. Kasut kita. Dia lembut. Lembut. Tapi bau dia busuk. Hai lembu. Macam mana bunyi lembu? Okey, tak boleh lama-lama. Jom. So kalau budak-budak boleh juga naik kereta api ni. Menarik lah. Kalau untuk Faris nampak tak boleh sebab dia kecil sangat. Actually kat sini boleh naik tractor coaster. So dia akan bawa korang kat sini. Nampak tak dia punya jalan dia berliku-liku kan. So dia tractor coaster. Bukan roller coaster. So tunggu je kat orang nak naik ni. Tadi ada tapi lupa nak rakam, nak record. So tunggu kalau ada rezeki orang naik atas ni kita boleh record. Seorang kalau nak naik tractor coaster ni seorang RM5. So kat sini ada juga kawasan ada. So kat sini memang kena bawa mask lah. Bau dia smell like sini ada pokok labu. Comel-comel labu dia. Banyak gila. Comel-comel masalahnya. Comel kan? Tu ada yang dah jatuh. Ya. So dekat sini kita boleh ambil gambar dengan lembu lah. Ada traktor. Tapi itulah masalahnya kat sini panas rembang. So korang kena standby lah. Payung ke apa ke. Jom, aku nak gerak lah. Budak ni pun dah tak tahan panas lah. Let's go. So kat sini kita beli sama. Sebelah sana. Okay. Susu. So ni soft milk soft RM1.5 ni kalau strawberry. Okay. Paris now, Pal. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memang kalau makan benda, sebab ni first time dia makan aiskrim. Yeay. Jadinya korang boleh beli aiskrim, aiskrim house inside scoop. Dan kat sini ada jomca, boleh minum air susu. Dan ada makan-makan lah, macam-macam lah dekat sini. Jadinya takat ni je video kali ni. Jumpa next video. Thank you for watching. Jangan lupa tekan butang subscribe. Yeah.